kali ni aku akan pergi cari baju raya dekat all the store at Bangi. Yo, what's up guys, my name is Sam. So, apa khabar semua orang? Harap korang semua sihat walafiat guys. So, every year kita akan buat video raya. Macam tahun lepas kita beraya dengan Era, dan tahun lepas 2024 kita Bola Bintang and Jekyll baju warna hitam. Lepas tu warna biru, Chan. And tahun ni surprisingly kita akan pakai colour yang berbeza-beza tahun ni. Kalau apa, stay tune guys. Meanwhile, kita Bangi ni ada banyak sangat kedai baju raya. Memang banyak sangat. Ada Bola Bintang, Era, Khatam, Jekyll dan lain-lain lagi. Ada banyak. Ariani semua tak masuk perempuan lagi ha. Perempuan banyak Ariani banyak Nelofa semua tu banyak gila perempuan ni. So berita sedihnya, alhamdulillah aku sangat bersyukur menjadi seorang lelaki disebabkan tahun ini mahal mat. Oh, main gila. Perempuan baju raya dia 400. Baju sahaja. Tak masuk selendang, kasut. Perempuan ni kena cukup lengkap. Complicated. Suami. So, sebelum tu kita ada mission yang perlu kita buat. Yang pertama, bajet 200 ke bawah, color mint green. Yang ketiga, kita cari kurta. Sebab kurta boleh pakai suat jet, suat sleeve dan sebagainya. Senang. Okay, let's go. Jemo. Sejuk banyaknya kedai-kedai kat sini guys. Banyak kedai. Bola Bintang ada, Era ada, Khatam ada. Semua kat Bangi Bangi Wonderland. Era, jom Era. Ni first time kita orang masuk Khatam. Ui, cantik tu baju dia. Budak pun ada. Ui, cantik color-color dia. Baju budak-budak. Baju budak-budak. Sampai budak pun ada. Aku macam, harga kat sini agak keras sebab kita orang nak beli seluar lagi. So harga Khatam dengan 180. So kita usah-usah dulu, biasa usah-usah kedai. And abang aku cakap, okay kita pergi ke Bola Bintang. Wangi jom. Juga tu. Itu wangi juga. Baju Teluk Belanga. Nama ni tengok dalam gambar je tu. Senang boleh pegang lagi. Oh, ni warna dah ada. Dia nak green kot ke Rosa? Ada ke? Start cute tu. Macam baby pun ada mat. Ada? Bola Bintang. Kan cari kurta. Ada samping. Look wow, banyaknya. meanwhile, Yang ketiga kita orang pergi Era eksklusif sebab dia dekat-dekat saja. So kita pergi Era. Kita tengok baju. Ni yang warna green lah. Sedap kat kain dia. Sampai kat jumpa hop. Tak ada kids. Oi, kecoh lah. Macam sebel. Ada samping baru. Cantik lah. Sayangnya Era tak ada colour tu. Alright. Aku sebenarnya user friendly Era memang daripada tahun 2022 lagi. Aku memang minat dengan Era. Dia punya design slim fit dia sangat, saya suka Era. Lepas tu dia ada samping, free samping dengan harga 189 free samping. Dan saya juga dropship Era. So disebabkan dia orang tak tahu, dia orang mari tegur. And staff kat situ pun tak tahu siapa aku. Aku just masuk kat atas tu. Guys, so kita dekat Era. So sekarang ni dah pukul 12.30. Kita perlu balik rumah dulu. Nanti kita akan cari lagi baju, snorkeling lagi. Persiapan raya. Dapat surat. Tak faham lah saya. Kenapa orang duduk parking kat atas lot ni kena juga Saya pun tak faham. Boleh komen sikit. Pemandangan kacang Tapi alhamdulillah lah RM10. Saya tak kisah RM10 tu. Tapi kena compound ni merah ni.
Macam mana cara bukan ada tersinggah depan tu ke macam mana Bi? Tahu dia parking dalam lot kuning tu kena samam tu. Oh, macam mana tu? The next day. Kembali kita ke rancangan kita guys. Makin ramai orang malam pun ramai tu. Baik tu. Makin ramai. Baik tu. Cuk. Tu je Ni ke? merayak Nampaklah smart sikit kita beli barang kan. Oh. Oh, ni. Tak ada box dia pakai gini. Smart tu. Tak ada saya. Stok kan. Minggu ni mana ni? Macam strawberry ada ke? Macam strawberry pula. Oh, baik tu. Okey. Oh dia zip tengah show yang ni show. Ni dapat hanger Ni dapat hanger Komplit bos. Complete. Oh. Dia ada butang ni. Tak ada butang. Dia banyak design. Oh, ada dua. Oh, ni tak Ni ada. design lain, ni design lain. Oh. Lawa ni kau. Okay. Ada tag jekel. Okey, faham. Sabar. Sampai Jekyll tanya staff. Kita jumpa orang Pakistan yang spontan sangat. Memang spontan gila. Ada Rick nak beli apa? So, dia closing kita orang dan dibagi harga yang sangat murah, semurah RM90 sehelai baju kurta. Ha. Apa? Murah lah tu. Mana kau nak dapat satu kurta 160 Mat? Ha, satu kurta. Rare, ni rare, kain dia rare. Rare kan kain dia. Ada bitik-bitik. Okey. Okey. Cabi gemuk dah mu tahun ni. Gemuk dah. Gemuk dah mu ni. Cabi dah. So aku pun plan lah pergi naik atas cuci cari jubah. Sebab kita orang plan ramai ni. Kita ada ramai adik-beradik 10 adik-beradik. So plan. Aku fikir eloklah aku pakai jubah. Sebab kurta ni aku tak biasa gemar. Ini kurta ni aku tak suka. Kurta ni macam singkat kan. So macam geli kan. So aku decide tak apalah, korang beli dah warna hijau mint green tu, aku nak beli jubah warna hitam. Dah beli jubah lain macam. Asal pula kau nak warna hitam? Ada aku cakap macam tu lah, semua nak warna hitam sebab aku fikir macam warna hitam ni boleh pergi semua. Sebab baju raya ni bukan wajib pun kena ikut tema. Aduh, ikut diri sendirilah. Duit aku yang beli. Ikut diri sendiri beli. So tak perlu tema sama je, tak wajib benda tu. Benda tu tak wajib. Yang sunnahnya kita beli baju yang baharu ataupun pakai baju baharu di hari pertama raya. Tu sunnahnya. Kita follow the sunnah, okey? Best ah. Okay. Yeah. Let's go. Ui, dah no. Sampai tutup kedai tu. Tutup kedai kita beli. Gila. Main gila. Tada! Oh, Jekyll barulah raya. Jekyll barulah raya. Sangat cantik ya packagingnya. Sebab tahun lepas kita beli Nabil Ahmad, dia punya kotak dia. Korang tengok video tu semulalah warna hitam. Nah juga. So kita kembali kepada Jekyll. Tahun depan insyaAllah kita beli Erah lah. Alright, so let's unboxing. Ni adalah jubah yang aku beli. Buka dulu. Right, so ada baju. Right, dia bagi ribbon macam ni and ada jubah kat belakang. Itu dia. Jubah Jekyll. Oh, lupa nak beritahu korang. Harga baju ni aku dapat diskaun sebanyak RM100 je. Nampak tak? Color kuning ya, sangat menarik. Nampak tak? Jekyll ni kehebatan dia bagi hanger. Dia bagi hanger, dia bagi ni. Senang nak iron ke apa simpan dalam ni. Kita orang beli kain, kod. Kita orang pakai kod 22 size M. Ada 4 helai je. Yang tadi dah habis stok lah bang. Dia cakap dah habis stok lah. So kita orang balun dah semua. Yang bagusnya Jekyll ni kita boleh tukar sebelum raya. Maknanya korang pakai dulu. Tak muat ke cari ke apa kan, boleh tukar. Dia cakap. Bang cakap. Oh, nampak tak? Jekyll. Okay, jom kita try. Terima kasih membeli baju Jekyll. Lepas tu ada kod dekat sini ada size. Okay, ni first time aku beli jubah kat Jekyll. Oh, ketat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tada. Bagus, sedap. Oh, warna hitam.
Hitam ni sedap sebab dia boleh kena dengan semua colour. Aku suka hitam sebab dia boleh kena dengan semua colour. Apa-apa colour orang pakai kena dengan tu. Pergi mana-mana sembayang pun tak. Wacah. Okay, komen sikit dia punya cutting dia okey sebab berat aku dalam 60 ke bawah je. So, okey lah. Available. Approve. 10/10 sebab jubah. 10/10 sebab lagi satu masa, tak cukup masa nak cari kedai-kedai lain. So kita beli je lah jubah warna hitam. So kenapa warna hitam ni? Kan tema warna mint cream. Sebab kan aku ni special sikit daripada yang lain. So aku nak pakai baju hitam. Tapi jangan risau, aku beli 2. Settle masalah. Ni baju semayang. Oh. Kan baju dia 100, baju ni 90. So 190. Tak lagi bajet lagi. Dapat 2 baju. 2 baju. Okay. Adik aku sebenarnya dia minat dengan jacket ni. Aku minat Erah, dia minat jacket. Dah dia borong ni semua colour, merah, hitam, biru, kuning, dark blue, semua dia beli jacket ni, dia punya style ni. Kau tengok bidik dia. Dia suka sangat jacket. Saya suka Erah. So macam tu lah. Kadang-kadang kita kena mengalah dan kita beli baju. Macam nak buka ni doh. Ni tazik dia. Alright. Sedapnya. Alhamdulillah. This is there. Like this. Alright. Wah, sedapnya baung dia. Rah. Ada name tag price, Jekyll, size, color M22. Yang pelik sekali dekat Jekyll ni dia ada banyak sangat design collar ni. Collar macam ni, collar petak dan banyak sangat korang pilih sendiri lah ya. Color sama, collar lain. So collar ni paling saya suka, collar teluk belang ni ada butang kat sini. Alright, cantik tak? Hai. Arigatou gozaimasu. Bersemayang. Pusing belakang. So kurta memang macam ni Dia tak ada panjang sangat dia macam ni. Tinggi saya 171. So dia agak tinggi. Tapi okey je, nice je. Collar dia besar. Collar dia besar. Tapi saya suka je. Adik aku cakap tak payah pakai ni baju dalam. So pakai je sebab saya ni jadi pemalu sikit. So saya suka lengan panjang. Okay, nice. Approve. RM90 sangat padan, sangat menarik, sangat approve lah ya. Baju Melayu, baju kurta. Baju kurta jacket sangat approve. Layak korang beli. Okey, pesanan ringkas untuk semua perantau daripada Kelantan, Terengganu, Pahang semua. Beli baju ukur di badan sendiri lah ya. Beli baju kalau harga tu dah 500, 700 tu dah nipu lah tu. 700 kau spend untuk baju saja. Ya Allah, nak nasihat untuk perempuan-perempuan aja. Kau nak beli baju, ukur baju di badan sendiri. Kalau gaji dah 1,600, belilah baju biasa-biasa je. Jumpa parents tu yang wajib. Bukan wajib lah, jumpa ibu bapa, luangkan masa bersama dia. Baju tak wajib, okey? Banyak lagi keperluan yang perlu dibeli semasa raya nanti. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Sam. Jumpa lagi. Pup. Ui, cantik doh kamera ni. Okay, kita ada kamera ni, kita boleh shoot lagi banyak lagi video. Okay, stay tune guys.